kita adakan program dari PNK Sungai Tinggi dan penyerahan sumbangan peralatan transport B40 yang diperuntukkan oleh Kerajaan Malaysia dalam Belanjawan. Dan untuk di Perak ada peruntukan RM450,000 dan di Sungai Tinggi kita peruntukkan RM60,000 untuk berupa enjin 15 kursi kuda 4 buah dan juga pukat diserahkan kepada 30 kursi kuda, minta maaf, 30 kursi kuda kepada nelayan dan juga pukat-pukat lah kepada nelayan di seluruh negeri Perak. Ini adalah bantuan dari Kerajaan Persekutuan banyak hampir 3 juta lebih. Selain di Sungai Tinggi, bantuan mungkin menjelang Aidilfitri, bantuan untuk semua nelayan di seluruh Malaysia ada tak? Kita bergantung kepada Elang Hidup RM300 sebulan pada 36,000 nelayan yang layak. Yang ini kita berikan kepada mereka untuk meringankan beban mereka dan boleh dimanfaatkan untuk digunakan menjelang persiapan Aidilfitri. Maksudnya tak ada bantuan khas. Kecuali bantuan daripada Persatuan Nelayan Kawasan yang memberikan bantuan zakat dan juga duit raya. Itu memang kita tekankan kepada Persatuan Nelayan Kawasan. Hasil keuntungan itu adalah dikongsi bersama dengan ahli-ahli yang berdaftar dengan mereka. Sebab itu kita betul-betul close monitoring dengan Persatuan Nelayan supaya mereka ada banyak projek-projek ekonomi yang setegaskan dalam program satu P satu produk supaya hasil-hasil ini dapat dimanfaatkan untuk dikongsi bersama dengan ahli-ahli nelayan di bawah. Itu adalah sebahagian daripada usaha LKM. Walaupun sebab LKM ni agensi kerajaan, of course segala peruntukan belanjawan itu perlu datang dari Kerajaan Persekutuan, tapi melibatkan pertukaran CSR dan sebagainya itu kita sama dengan Persatuan Nelayan Kawasan dan sebab itu kita bantu mereka di sudut modal juga peruntukan untuk mereka berniaga dan sebagainya dan peruntukan itulah mereka gunakan semula kepada ahli yang berdaftar. Tapi kalau LKIF sendiri memang tak ada sagu hati khas untuk nelayan raya. Okey, satu saya nak tanya pasal menjelang Aidilfitri, bekalan ikan yang cukup tu tak? Cukup. Kalau saya cukup, alhamdulillah kita ada program stok simpanan dengan Persatuan Nelayan dan juga dengan syarikat swasta dan ini melibatkan lebih 10,000 tan metrik ikan yang kita simpan. Jadi kita tidak berhadapan dengan masalah bekalan ikan panjang Aidilfitri sebab kita telah buktikan waktu monsun timur laut, waktu terbaru Cina ikan cukup. Alhamdulillah dan ikan cukup secara falsafah ekonominya harga juga terkawal dan stabil.